kenapa ada sesetengah trader yang dah lama trade tapi masih tak merasa withdraw? Kenapa? So Kak Ti bagi 4 sebab kenapa. Yang pertama, pengurusan modal tu sendiri. Ada sesetengah trader yang dia tak ada matlamat yang jelas tentang keuntungan. Dia tak ada perancangan pun tentang berapa banyak dia nak withdraw. Dia tak ada perancangan. Yang kedua, ini selalu berlaku. Apa tu? Ketagihan trade. Macam Kak Ti biasa, kita biasa. Ketagihan trade macam mana? Ketagihan trade apabila dia terlalu fokus pada trail trading. Maknanya, dia terlalu taksub trading tu sampaikan dia lupa sepatutnya dia fokus untuk menjana pendapatan. Tapi akhirnya, dia terus trade walaupun sebenarnya dia dah ada keuntungan dah. Itu biasa kan? Mesti korang pernah buat. Okey, yang ketiga, sebab apa? Korang rasa sebab apa? Yang ketiga, sebab adanya sifat ataupun sikap tamak. Orang kata orang tamak selalu rugi. Betul! Sebab bila ada sikap tamak, kadang-kadang dia dah dapat dah keuntungan tetapi dalam fikiran dia tetap merasa boleh lagi ni. Siapa pernah buat? Mesti kan dalam fikiran boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Tapi sebenarnya dia dah ada keuntungan dia dah. Akhirnya dia kehilangan semua keuntungan tu. Betul tak Kak Ti cakap? Betul kan? Korang pernah buat kan? Kak Ti pun pernah. Jangan tipu, okey? Jangan tipu. Okey, yang keempat apa? Yang keempat sebab kurangnya disiplin. Tak ada perancangan keuntungan ataupun KPI. Dia tak ada perancangan dalam pengurusan modal dia. Dia tak ada perancangan, dia tak disiplin. Jadi dia tak letakkan KPI yang betul. Ada KPI tapi tak ikut jadual KPI. Dia dah tahu berapa KPI untuk dia dapat ataupun bila dia nak withdraw, berapa yang sepatutnya dia nak withdraw tetapi dia tak ikut. Tak disiplin. Jadi untuk mengelak masalah macam mana kita nak atasi masalah kita ni dah trade lama tapi tak withdraw, macam mana nak buat? Korang rasa apa yang patut korang buat? Yang pertama, yang patut korang buat adalah kena tetapkan matlamat keuntungan yang realistik. Apa maksud Kak Ti yang realistik? Contoh, kita kena setkan KPI kita untuk sekali kita trade. Sebagai contoh, mungkin anda boleh tetapkan sasaran keuntungan anda $100, $150. Jadi anda kena ada keuntungan realistik. Jangan meletakkan sasaran keuntungan setiap kali anda trade terlalu besar. Untuk anda nak capai pun susah. Jadi kena tentukan dan tetapkan matlamat keuntungan yang realistik yang mudah untuk anda capai. Betul, KPI tu kena ada. Kita bukan gambler kan? Kita mestilah menjadi trader yang disiplin, yang ada matlamat KPI yang jelas. Nombor dua, apa yang anda patut buat adalah macam mana nak elak dia. Macam mana bukan kita nak elak, macam mana kita nak capai kita boleh withdraw adalah yang kedua, kita kenalah target untuk kita withdraw secara konsisten. Apa maksud Kak Ti withdraw secara konsisten ni? Jadi, bila kita dah ada perancangan KPI untuk kita nak withdraw tu, kita follow. Bila kita dah hit KPI kita withdraw. Kita ambil kita punya profit tu. Jadi, kita taklah tersasar. Jadi, kita tak adalah kita trade membuta tuli sampai akhirnya kita kehilangan semua keuntungan tu dan akhirnya kita tak boleh withdraw. Yang ketiga, apa yang kita perlu buat adalah kita kena kawal emosi, buang sifat ketamakan. Susahnya nak cakap, nak buang sifat ketamakan kan. Manusia, mana ada perfect kan, betul tak? Tetapi sebenarnya bila kita letakkan KPI, janganlah kita langgar. Kita follow lah KPI tu. Sebab dengan adanya KPI, sasaran keuntungan dan sasaran kita nak withdraw, bila kita dah capai, cepat-cepat keluar. Itu cara untuk kita buang sifat tamak. Cukuplah kata sekali trade $100, $150, cukup-cukuplah. Takat hari tu, daripada kita nak kehilangan semua. Betul tak? Okey, yang ketiga, kita kena anggap, yang keempat, kita kena anggap trading ni sebagai satu bisnes, perniagaan. Pasti ada kerugian, pasti ada keuntungan. Betul tak? Jangan kita anggap trading ni sebagai satu perjudian. Kita bukan trade mengikut suka hati, membuta tuli atau gamble. Alright? Yang keempat, kelima, kita kena ada pengurusan modal yang betul. Maksudnya bagaimana? Okey,
Contoh, kalau kata kita menggunakan prop firm, okey, dia akan bagi kita do and don'ts. Maknanya kita kenalah mengikut pengurusan modal yang diberi tu. Contoh, kita tak boleh kurang daripada 2,000, kita tak boleh kerugian $2,000 ke bawah. So kita kena ikut dan kita kena capai $3,000 untuk kita profit. Jadi kita kena ikut. Janganlah kita suka hati tak ikut pengurusan modal yang ditetapkan oleh prop firm ataupun diri kita sendiri. Itu maksud Kak T. Kak T rasa anda boleh dapat withdraw, boleh keluar withdraw insya-Allah dengan berbekalkan tips daripada Kak T.